Hi, welcome back to YouTube channel ni penjual kopi. Okay. Guys, Assalamualaikum. Sekian lama saya sidai korang. Last kita buat konten masa raya hari tu, betul tak? Konten apa tu? Konten photoshoot kan? Konten photoshoot. So hari ni konten ni santai-santai je sebenarnya. Dia motovlog. Sebab aku memang nak fokus balik YouTube aku, sebab aku nak, orang kata apa? Nak start dia YouTube kan? Habis tu YouTube aku nak buat apa? Buat perkasyam. Nanti kan manager saya marah kau. I dapat tu. Okay, so hari ni konten ni apa? Konten ni simple je. Adik aku yang last, nombor 5, nama dia Zakir. So dia kak cakap dengan aku, "Bang, jangan lupa bagi hadiah, jangan lupa bagi hadiah sebab dia nak claim hadiah dia. Dia dapat nombor 2 ke nombor 1 tah, dalam kelas ataupun dalam darjah. Sekarang ni dia baru darjah 2. Aku cakap kat dia, kau nak hadiah apa? Lepas tu dia cakap nak kasut. Sampai satu tahap dia ada check, dia ada main TikTok phone mak aku. Lepas tu dia tengok ada kasut Nike yang fake, yang Nike fake punya, yang RM35. Dia minta kat aku, dia kata nak kasut macam ni, nak kasut macam tu kan. Dia kata nak Nike lah apa semua. Lepas tu aku cakap, mahal lah. Aku saja main-main dengan dia, cakap RM35 tu mahal. Lepas tu dia cakap, abang kan kaya. Dia selalu sangat-sangat, adik-adik aku selalu sangat-sangat doakan aku banyak duit, banyak job. So yang paling kecil tu dia tak faham. So dia selalu cakap aku kaya, duit abang beribu-ribu lah dia cakap. So hari ni aku nak try cari kasut dia, sebab kasut budak kecil yang sport shoes punya sangat susah cari. Sebab aku dah pernah cari. So let's go lah. Sebab sekarang ni aku alang-alang ada kat Ion Nilai. Aku nak jumpa sebab nak shoot konten. So alang-alang kita pergi cari, okay? So let's go. So sekarang ni kita dekat Sport Direct. Nampak tak? Sport Direct ni tempat hari tu aku beli kasut adik aku yang nombor 4. Dia ada main bola, dia main bola. So sekarang ni aku nak try cari ada tak kasut sport shoes yang dia boleh pakai. Memang dia pun tak expect aku rasa ni aku nak beli dekat sini, sebab dia harapkan aku beli kat Shopee ataupun TikTok Shop. Dia bagus. Adik-adik aku ni dia jenis tak minta. Itu aku suka Diorang ni walaupun tahu aku boleh beli, tapi diorang takkan minta yang mahal. Diorang akan minta yang RM30, RM40. Hari tu aku beli kasut adik aku kat sini. Kasut bola. Kasut apa tu? Kasut bola yang nombor 4 tu aku beli kat sini. Tapi bagi tahu, saya nak bagi tahu siap-siap. Sorry guys kalau konten ni agak bosan. Tapi konten ni sebenarnya aku nak buat vlog saja perjalanan aku, macam mana aku dengan adik-adik aku semua kan. Korang mesti nak tahu, betul tak? Habis tu aku pun nak agak belajar buat vlog Mana tak ada orang nak layan aku ke? Layan lah. Tak ada kasut ni. Kak, saya nak cari kasut sukan budak kecil. Kasut sukan budak kecil? Belah mana? Dia darjah 2, saiz dia 30. Saya pun tak tahu sizing dia macam mana. 30 betul? Running? Running ke, yang penting sport shoes lah. Dia lelaki. Belah mana? Belah sini. Kiri kanan orang. So saiz 30 tu saiz macam mana kak? Saya tak tahu UK dia berapa. Memang kecil. Dia darjah 2 dan dia memang kecil. UK 1 macam tu? Ya. Abang dia UK 2. Hari tu saya beli kasut boot bola. Maybe dia UK 1. Mungkin dia UK 1 ataupun saiz Okey, akak beritahu mana yang ada UK 1. So senang. Kalau tak nanti kan saya cari kan tak ada yang UK 1. Ini kecil sangat kan. Ni saiz berapa? Kecil gila siut. Yang ni masuk ibu jari aku tak muat. Ini okey kan. So saiz kaki adik aku ni 30. Yang ni pun ada 30 akak tu cakap, tapi terlalu merah lah pula. Dia kena dah pakai style-style. Tengok abang dia lah, abang dia style. So adik dia pun kena style kan. Macam ni aku minat. Warna macam ni. Ni warna macam soft-soft sikit, tapi warna putih budak-budak memang takkan jaga punya. So aku dah tengok yang akak tu pegang. So yang ni kecil kak. Kecil sangat ni. Yang tu saiz berapa? Yang ni saiz UK 10. Kiranya di dalam Euro 28. Dia 30 kan? So, kalau UK 9 kira berapa? UK 9? UK 9 yang kecil. Lagi kecil? Saya rasa UK 9. Tapi memang sizing dia, kalau kasut orang dewasa, sebab saya saiz 8.5. Yang tu kira UK ke apa? Ke dia orang
diorang UK tapi budak kecil punya. UK tapi budak kecil. Oh, okey. Betul lah. Dia ada UK 9 tak silap saya. Sekejap saya try check sekejap. Payah kan nak cari kasut. Sangat senang kan nak cari kasut. Tak, dia nak kasut running. Ni lah. Tapi sebab kaki dia terlalu kecil. Padahal dah 2 tapi dia kecil sangat kaki dia. Saiz 28. 28. Tadi 27 kan. Maybe boleh pakai lama sikit lah kan. Dia tak kecil lagi. Tapi boleh je kan tukar kan. Boleh je. Dalam masa berapa lama? 28 hari. 28 lama. Saya pun duduk. Apa dia? Bukan, adik aku. Wah, okay, korang mesti korang terpanjat kan siapa yang pegang kamera. Tunjuk sikit lah. Saya pegang kamera. Aku nak shoot konten sebenarnya dengan dia. Terlalang. Ini berapa kak? Harga dia 149. 149. Yang ni kecil sangat. Ini ada, besar sikit. Ni pelawar kak? Ada ke kak? Belum. Belum phone baru lagi. Susah guys sebenarnya sebab adik aku ni dia macam abang dia. So benda dia nak style. Nak kentut lah pula cameraman kita. Jom lah guys tengok. Banyak je sebenarnya kasut tapi tengok ni. Yang ni lawa agak. Lawa kan? Tapi warna dia tak ada warna hitam. Yang ni ada lah. Yang aku cari. Tak apa aku beli yang ni. Ada cupcake. Oh lah adik aku lelaki. Adik aku lelaki. Yang ni lawa agak. Ya, dia sangat-sangat kecil. Aku pun tak tahu sebab apa kaki dia kecil. Kaki aku punya lah besar. Kau tunjuk sikit kaki aku. Saiz 9 siut. Nampak oh. Kaki aku punya lah besar oh. Sekejap, akak tu tengah cari. So sebenarnya konten ni memang konten yang paling bosan sekali. Aku tunjuk aku nak beli kasut je. Tunjuk sikit. Sebab aku dah lama sangat sidai korang. So aku terpaksa untuk post konten. Tapi ada benda lah, hujung-hujung ni konten ni aku nak cakap sikit kat korang. Sebab apa aku buat benda ni. Okay, sebagai abang-abang yang kat luar sana, anak-anak sulung, akak-akak sulung. So ini aku nak bagi tahu sikit something yang tanggungjawab korang lah. Bukan tanggungjawab untuk beli kasut, tak, bukan. Tapi ada benda lain. So korang kena tengok sampai akhir konten ni, okay. Okay, so tunggulah akak tu kejap. Okay, so ada 2 guys shoot kat sini. Aku tengah tengok. Yang ni 159. 149 Nike. Yang ni Adidas 189. Betul tak adik aku minta aku kasut apa? Dia tunjuk dekat TikTok shop. Kasut tu RM35. Nike fake. Nike, logo Nike kat sini. Lepas tu kat depan ni tulis fashion. Dia kata aku. Lepas tu aku cakap dia mahal. Lepas tu dia cakap aku, abang kan kaya, beli dia. Tapi ni aku rasa sedap lagi nak lari. Satu lah. Yang ni saiz? 108 juga. Sama saiz? Sama saiz. Oh yo, sama eh? Nampak macam ni kecil lagi eh? Ni kecil lagi kan? Cutting je kot kan? Design dia. Tu kalau ikut design ni lawa. Ni lawa dan saiz sikit kot lain. Kan? Ambil yang ni lah. Ya. Ni kalau kau tak sayang aku, tak tahu lah. Jenak sangat masuk dalam YouTube ni. Nanti aku buat lah surprise sikit. Okay dah. Jom. Nak pergi bayau. Makan modal ni. Let's go. Betul kasut yang tu. Adidas lah siap. Kau minta aku TikTok shop je tau. Ni aku beli Adidas terus. 10. Betul. So kalau tak salah saiz saya boleh tukar kan? Boleh tukar dalam masa 28 28 hari. hari. Baik. Okey baik. Jangan pakai kat luar. Okey baik. Dah settle beli 189. So itulah. Ni vlog simple je. Aku saja nak bagi adik aku, nak appreciate dia dan aku nak dia terus buat yang terbaik dalam bidang pelajaran. Sebab abang dia belajar tak apa nak suka, malas sikit kan. Dari dapat nombor 1 dari belakang. So adik-adik dia kenalah belajar rajin. So abang dia malas sikit. So adik-adik dia kena rajin, kena semangat. Aku akan marah diorang kalau diorang tak semangat nak belajar. Asyik main ML je. Hey, belajar, faham? Budak-budak kat luar sana tengok konten ni pun sama. Baca buku. Jangan main game, jangan banyak main telefon. Macam ni kau nak berjaya. Okay? So tengok aku nak bersih-bersih sekejap. Aku nak shoot konten sekejap dengan Ayah.
Lepas tu nanti aku akan update kat rumah macam mana, okay? Bye bye, let's go. Okay, so guys, sekarang ni aku dah sampai rumah. Aku tak nak cakap kuat sangat. Sekarang ni aku nak set up. Aku harap nampak daripada POV belah sini. Nak kena susun sikit. Aku baru je lepas balik. Lepas tu aku cepat-cepat nak maghrib semua. So sekarang ni Zaki dah dekat depan. Adik aku yang bongsu tu dah dekat depan. So apa aku nak buat, ini kotak kasut dia. Okay, aku letak dalam beg kau tadi. Ni kotak kasut dia, ada kasut. So aku akan letak iPad atas kotak kasut ni. Lepas tu aku nak dia, aku suruh aku pergi depan. Sebab diorang tengah main PS4. So aku akan pergi depan. Aku akan suruh dia, Zaki, pergi ambil je iPad aku. Lepas tu nanti dia akan ambil, maybe dia akan nampak. So aku biar je kamera macam ni, okay? Okay lah guys, aku just nak bagi tahu kan, sebab apa aku bagi hadiah kat adik-adik aku ni kan. Mesti korang ingat macam adik-adik aku ni minta, tak. Adik aku bukan jenis macam tu. Adik aku yang aku nak bagi tahu kat korang, 4 orang ni semua pemalu. Walaupun dengan abang sendiri, diorang ni malu sikit tau. Walaupun dengan abang sendiri, ajik ke apa ke. So aku memang, rezeki aku rezeki diorang juga. So aku memang nak hadiahkan dia, sebab dia pun belajar bagus. Aku nak bagi tambah lagi semangat untuk belajar. So aku harap dia happy lah dengan hadiah aku yang tak berapa, tak adalah mahal mana. Aku pun tak ada duit nak beli mahal ni. So kasut dah ada. So aku akan letak macam ni. Macam ni. Sorok sikit. Lepas tu iPad aku akan letak macam ni lah. So aku harap dia happy. Adik-adik aku yang lain pun aku ada dah bagi macam kasut bola. Lepas tu I wish aku repairkan telefon apa semua kan. Sebab aku tak buat video lah, sebab aku busy time tu. Sebab adik aku yang last ni kan, dan adik-adik aku yang lain, diorang kerap kali doakan aku kaya. Dia cakap aku kaya. So diorang bangga dengan abang diorang lah. Walaupun aku rasa aku ni cukup, banyak lagi aku kurang, tak cukup lagi, dan aku perlu lagi hasil. Tapi aku rasa yalah, aku sangat-sangat happy dengan diorang support aku. Mak ayah aku support aku. So aku tak nak banyak pun, aku nak diorang happy, family aku happy. Aku usaha, aku punya hasil semua ni untuk diorang juga, bukan untuk aku pun. Dan semua rezeki aku ni pun aku tumpang rezeki diorang. So melengahkan masa, jomlah kita tengok Zaki punya reaction. Okay, aku mic aku akan letak sini tau. Okay, let's go. Okay guys, so sekarang ni aku akan pergi depan. Memang dia akan masuk ni, memang dia tak nampak lagi. Kamera ni memang akan nampak je, tapi aku rasa dia tak perasan lagi kamera untuk konten. So aku akan pergi depan. Aku akan tengah main PS4 dengan orang. Lepas tu aku suruh dia ambil iPad. Okay, tapi aku rasa macam nak set up satu lagi kamera, tapi aku tak tahu nak letak kat mana. Aku tengok, aku rasa aku letak kat sana kot. Okay, let's go. Sebab aku ada 2 phone, tapi satu phone lagi tu aku tengah charge. Satu lagi aku akan letak belah sana. Aku harap nampak. Sekejap. Allahu Akbar. Dia agak payah sebab phone aku tak ada casing. So aku tengah fikir macam mana aku nak lekatkan telefon. Kalau kat sini memang lawa, tapi aku tak ada. Phone aku memang, sebab tu phone aku kat jahanam guys Sebab ni lah. Aku rasa daripada sini kot. Aku rekod je lah yang ni. Yang ni tak kisah sangat pun, ada ke tak ada. Okay, ni bagi nampak dekat-dekat pun tak apa. Okay guys, kejap. Sini. Nampak kamera tak? Tak. Tak nampak? Kita pintu abang. Terus ambil lah. Ni kasut apa? Ni tak apa ni? Kasut apa? Tak tahu. Tak nak pakai? Tak nak pakai? Ambil lah. Dekat kedai lah. Guys, tengok. Tak nak pakai. Beg kecil.
Mak tak? Jom. Oh, tarik dia punya tu dulu. Dia punya plastik tu dulu. Yang kertas dia. Ya, main pegang. Okay, pakai. Saya siapa ambil? Saiz 10 UK. Tak tahu mak ke tak. Hopefully muat lah. Alif, saya ni apa? Dekat Sport Direct. Buka sikit dia punya strap tu. Tarik sikit slow. Tarik slow. Ha. Kan longgar sikit. Kalau ketat nanti kita tukar. Oh, macam ketat je. Okey. Ketat tak? Ha? Ketat. Ui, ni kata ketat ni. Masukkan benda tu. Slow. So nampaknya macam ketat. Kalau ketat kita terpaksa tukar lah. So nanti mama pergi tukar. Macam ketat sangat kan. Abang takut bunyi besar sangat pula. Itu ni ketat pula. Tak apa, nanti kita 11 UK. tak belakang. Oh, ketat ni. Ketat kan? Rasa ngam-ngam eh? So tak dipakai lagi lah. Ni pergi tukar dulu. Pakai L lah bang ni. Mana ada? Ayo nilai. Happy tak? Happy. Amin tak kasut apa? Tadi kasut apa? Nike. Nike fake tu. Tu kan Nike ori. Oh. Okey, memang agak ketat lah ni. Tak apa. Dah masuk kan? Dah. Tapi tak apa, boleh tukar. Yang penting boleh tukar. So tak apa lah. Nanti tukar je lah. Macam mana lawak kasut? Lawa. Suka tak? Suka. Ni lagi lawa daripada Nike yang tadi yang tunjuk tu. Betul tak? Ha. Mahal lah ni. Nak rasa harga berapa? 100 lebih tu. Tengok harga dia, ada harga. Mana? Ha tu nampak. Tadi kau minta harga kasut apa? 30 berapa? 39 tu lah. 30 lebih tu. So happy tak ni? Happy? Happy? Eh. Ha. Ni budak ni dia banyak melawan ni. Nakal. Ha, lepas ni jangan nakal-nakal. Aku dah beli kasut ni. Kuning baik-baik, belajar betul-betul. Itu kau dapat nombor apa? Nombor 2. Dalam kelas ke keseluruhan? Tak. Keseluruhan. Keseluruhan. Bukan dalam kelas. Dalam kelas nombor apa? Nombor 2 juga sama juga. Sama 2 juga. Ha. So kena belajar rajin-rajin. Okay. Okay, kasut tu nanti kita tukar balik. Besarkan sikit. Okay, sebab ni ketat sangat. Okay, macam ni mic. So ketat sangat. Ni size 10 UK ketat lah. Kena beli besar sikit. Okay. Cakap apa? Terima kasih. Happy tak? Happy. Jaga baik, jaga elok, okay? Okay. Okay guys, so kasut pun dah beli. Tapi biarlah, sebab kita tak bawa dia. So memang akan jadi salah size lah. So dia agak ketat. So aku kena pergi tukar balik saiz kasut ni. Tak apa sebab dalam 22 hari tadi tak silap aku 28 hari kan. So tak apalah guys, itu saja konten kita. Kita pada di penghujung konten. Saya harap korang suka konten macam ni. Kalau korang suka konten macam ni, InsyaAllah kita akan buat lagi vlog-vlog ataupun saya jalan-jalan ke apa ke. Dan korang pun boleh komen. Dan korang boleh juga bagi tahu konten apa yang menarik. Okay? Dan saya harap kalau ada yang korang-korang yang editor-editor yang akan ambil sikit daripada TikTok saya, daripada YouTube saya ni, post dekat TikTok pun boleh, tak ada masalah. Yang penting tag saya, nanti saya boleh repost. Okay? Saya harap korang boleh support saya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan like, jangan skip ads dengar tu. So insyaAllah untuk bagi lagi semangat saya nak buat konten dekat YouTube ni. So doakan saya, yang penting tolong kita subscribe, kita hit 20k subscribers. Okay, bye bye, assalamualaikum. Jumpa lagi di penjual kopi. Let's go.